Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan yang Makcik Giah tadi WhatsApp. Bila ni? Apa ni episod terbaru? Lepas tu Cik Senah pula. Apa pula menu minggu ni? Rancangan yang ditunggu-tunggu iaitu Tada! Ana dan Nisha. Okay, kita dah belajar macam-macam menu tadi. Menu untuk menambah hati isteri, menu untuk menambah hati mak mertua. Ni menu apa pula dan untuk menambah hati siapa sayang? I think, anak muda. Anak muda? Yes, sebab ketam. Anak muda suka ketam. Betul. Sebab yang dah macam berumur ke apa ke, diorang tak suka makan ketam. Tapi anak muda, gaut. Tapi anak muda yang tak ada gaut memang suka makan ketam. Inilah menu yang kita nak ngajar korang semua. Dan special menu minggu ni juga ada live dekat TikTok. Hai. Hai. Okay, kita boleh baca komen dan juga kita boleh ajar diorang masak ketam. Okay. Kita boleh kan? Okay. The floor is yours. Yes, thank you. Mari. So, bahan-bahan ni yang korang nampak kat sini, kita perlukan bawang putih, bawang merah dan cili api yang dah dihiris. Lepas tu sos tiram, kicap manis dan juga sos kicap pekat. Yes. And then I ada serbuk black pepper. And ini adalah air rebusan ketam. So air tu I perlukan. Dan I guna ni Maggi black pepper. Okay, Maggi? Okay. So I akan panaskan minyak. Okay, kita padamkan minyak dulu tuan-tuan dan puan-puan. So I akan masukkan ni bahan-bahan yang I dah hiris tadi. I masukkan. Oh. So tumis dia sampai naik bau. Jadi kita akan tumis sampai naik bau ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi tugas saya adalah untuk menumis. Okay. Saya akan menumis je. Jangan main-main dengan aku Aku tumis. Yang ni apa? Tumis. Yang ni apa? Ni. Apa? Kuping. Yelah, kuping kan? Kita main mis-mis belakang. Macam air tujuh. Macam ke tujuh kita makan kismis. Ajak. Bulan 12 Christmas. Banyak ada mis-mis macam tu. Ya. Kalau air kan? You main belakang, I main depan. I main depan. Apa kismis? You kuping. Tumis, kuping. Tak, I tak tahu you main yang belakang mes. Okey. Apa? Bau hamis. You tak macam bau hamis tu. Bau apa? Tak tahu. Apa? Hamis tu dia macam bau ikan-ikan. Pandai. So, ni I. Awak sentuh saya. Awak belum bertanggungjawab. Dah ada 3 dah. So, ni I dah tumis dia. So, I akan letak ni Maggi. Okay. I kecilkan api dulu sebab nanti dia meracik kat tangan. Okay. Semua boleh melihat sekarang ini Ana sedang menunjukkan bakatnya memasak ketam masak black pepper. Okay, you masukkan sos tiram. Sos tiram. Okay. Yes. Ini adalah sos tiram. Dan saya akan masukkan. Agak-agak sos tiram. Lagi sikit. Okay, done. So, after masuk sos tiram, I masukkan kicap pekat. Kicap pekat ni sikit je. Dia nak bagi untuk warna dia nampak nice. Okay. Lepas tu, I akan masukkan kicap cair. Kicap manis ni. Okay. Lepas tu, I akan masukkan serbuk black pepper. Tapi, I tak suka guna macam ni sebab lambat. Macam ni kan laju kan? Banyak ni black pepper dia? Sebab memang kena banyak lah sayang. Dia orang kata apa? Betul? Dia tak ada kata apa sayang. Dia diam je sayang. Dia diam je. Bagus. Duduk situ. Diam. So ini saya akan masukkan air rebusan ketam. Aduk. Okey, lepas tu I nak masukkan gula. So sekarang ni I letak apa ni? Gula. Biar kat sini, okey. Lepas tu I letaklah, masukkanlah ketam. Ketam ni Ana dah rebus sebab Ana nak dia punya air rebusan tu, jadi Ana dah rebus. So I masukkanlah ketam. Alright. Okay. So mana yang tak guna ni kita boleh bawa ke sinki. Ni Ana akan guna once kalau dia tak masin, Ana nak bagi dia masin, Ana akan pakai pasti sedap. Okey? Aduk. Adik. Kau kenapa? Saja.
Apa dia orang kata? Dia tak ada kata apa-apa pun. Kenapa tak kata apa? Dia orang cuma melihat saja. Actually, sebenarnya I perlukan, I tak tahu, I kena check. I ada tepung jagung ke tak? Sebab I nak pekatkan dia, you faham tak? Oh. Boleh kita uji gaji? Tak, bukan uji gaji. Benda tu I tahu. Wah, ada perempuan kalau masak. Perempuan kalau masak memang biarkan macam gini Aku sebagai lelaki, aku tak suka lah tengok-tengok macam ni. Ni nak cakap I tak, itu kat bawah sayang, itu kat bawah. Okay. Tu dalam peti ais. Yang tu dalam ni. Gula tu nanti I nak guna in case nanti kalau ni boleh sabar tak? So, ini dah adalah Saya suka tengok ni kotor-kotor ni. Apa ni jadi perempuan kau ni? Kita tengok ni, kita set tepi. Ini adalah air tepung jagung. Fungsi dia adalah nak bagi dia likat. Masukkan je, nanti dia akan likat. Nah. Thank you. So dia akan jadi likat. Nampak ni? Nampak tak dia jadi likat? Tadi macam ni. I dia suka dia macam mana tahu? Dia ada telur-telur macam tu. So, I akan pecahkan sebiji telur kat dalam. So, masak, you ambil je. Ketam masak black pepper. You ambil je telur. I nak kata macam korang je pula. Okay, ambil telur. Lepas tu, you ni ketuk. Aduk-aduk yang, aduk-aduk. Godak-godakkan. See, sebab jangan bagi telur dia bergumpal, dia nak telur dia tercair. You. Ni macam ni sayang. Kau kenapa? Bawa sibuk. So, ni. Jadi, apa pendapat korang tentang menu yang Ana buat ni? Apa pendapat? What's your opinion, guys? Kalau saya tengok dia punya tu sangat memberangsangkan. Macam ni, kurang gula. I masih perlukan gula. Okay dah. Cukup. Kurangkan gula dalam masakan. Lebihkan dalam senyuman. Masak apa? Masak ketam, masak black pepper. Dah dah mana? Saya ni, okey dah. I nak tunjukkan orang I mana. Okay. So. Bau dia guys. Okey. Tada! See? Lama tak pergi pot Abang Mat. Lama tak pergi pot. Nampak? Pot mana? Ni pun. Tada! Bau. Ketam masak black pepper. Wow. Boleh tak ambil gambar satu kat Ana ni? Sayang tepi. Sayang, come to mami, come. Sinilah. Sayang, sinilah sayang. Sini. Okey. Nampak ni. Alhamdulillah selesai menu kita pada hari ini yang ditunggu-tunggu oleh orang ramai semua. Dia kata masaklah ketam. Masakan apa? Menu apa? Ketam masak black pepper. Tada! By Ana dan Nisha. Okey, jadi korang boleh rasa. Cuba okey. Ni tak bohong ni. Cik Seman. Mudah. Abang Ramli turun pagar tu. Turun. Dia pergi masuk kat pagar rumah kita pula sebab bau dia sampai satu taman. Tak apa nanti kita akan jamu dia orang. Okey? So, itu saja untuk hari ini. Semoga korang boleh ikut resepi saya sebab saya punya resepi simple, mudah dan tak menekan-nekan. Okey? Okay. Yang penting jangan menekan-nekan. Ya.